You all main kocong-kocong. Indonesia. Bola keluar. Ui, satu libasan Ubaidur Rahman. Rio, bola itu ini adalah tekonya berpengalaman daripada Myanmar. Satu servis yang baik, itu yang saya katakan. Rasa macam ada salah dekat listing kau ni. Tan Zin Tun akan melakukan servis. Arah yang sama dua kali. Satu push ball. Hantaran ini untuk Aung Aung. Satu tapakan walaupun nampak macam berat je Aung Aung ni. Oh, Baidur di tackle, di blocking dan sendirian. Ohoi, belum lagi. Ada satu lagi. Ini sekali lagi Aung Aung. Satu servis yang diambil dengan kaki kiri. Hantaran ini untuk Ubaidur tap. Dapati yang saya yang bagus. 45. Post ball baik daripada. Itu adalah satu 6-4 sekarang ini Myanmar mendalui. Agak ke belakang tetapi ini dapat diambil Anwar untuk Ubai. Blocking bot. 5-6. Indonesia. Satu servis yang terus saja mencari Aung Aung. Ini tadi mata untuk Indonesia. Cauk. Post ball Ubai. Hantaran ini untuk Ubai. Ubai ni dia punya gulung. Walaupun nampak 7-6. Indonesia di depan. Baik kali ini ada peluang Aung Aung. Satu pukulannya ada hadangan. Cuba dibantu tetapi tak berjaya. Satu serangan yang baik. 7-8. Ini Myanmar pula di depan dengan satu mata. Satu first ball yang baik bertahan. Itu satu shot. Oh. Ini seronok sikit boleh tak? Kong Indonesia. Satu first ball yang baik. Hantaran shot lagi. Itulah dia Myanmar. Simple game. Satu servis kepada Ubai. Satu tapakan terlebih kaki. 8-11. Myanmar berada di depan dalam keadaan selesa. Satu first ball lagi. Baik first ball kepada dia ni. Aung Aung. Nampak? Aung Aung. 12-8. Dengan 8-13. Satu first ball yang baik. Hantaran Aung Aung. Shot lagi. Tapi kali dapat dibaca di situ. Ubai. Pian naik parde. Tolakan kepada Anwar. Bola masuk ke arah pusat. Dio servis. Satu servis yang keluar pula. Jadi kita mengharapkan Indonesia bangkit untuk memberi pengadil sayang semua. 0-0. Bola pertama peluang. 0-1. Adakah Tan Zin Tun akan menghantar bola ni kepada Rio? Itu yang saya jangka. Tetapi Rio mengambil dengan baik. Anwar kepada Ubai. Satu libas. 2-0 Indonesia. Rio. Kandas pula kali ni. Buat oleh Myanmar sebenarnya menggantikan Aung Aung. Satu first ball. Anwar untuk Ubai. Satu rembatan yang padu. Sebenarnya yang tadi tu lain. Ini baru Aung Aung. Ini Aung Aung. Ada. Ubai. Blocking kiri daripada Aung Aung. Budak dulu saya kenal budak ni. Besar dia sekarang. Baik dia main tekong. Jalan pula Myanmar. Baik servisnya. Ada hantaran ini. Anwar kepada Ubai. Dalam permainan Aung Aung yang sebenar. Mak. Baik di situ. Mengani kepada Aung Aung. Satu servis yang baik. Dapat dinaikkan juga Ubai. Untuk Indonesia kandas pula Rio. Saya rasa lambungan daripada Ubai. 5-6 Myanmar mula mengejar. Walaupun tadi kedudukan agak jauh. Satu servis yang liar daripada Tan Zin Tun.
Rio cari Tanzin tu. Ada di sini. Aung berjaya melakukan satu libasan. 6-7 itu. Habis daripada Tan. Hantaran ini tinggi untuk Ubay tap. Sebelum dia tap lagi saya dah tahu dia tap. Ubay. Baik kali ini diangkat di situ oleh Yitet. Aung. Pukulan itu keluar. Sayang sekali. Nampaknya Aung kepada Tan. Bola yang baik diambil di situ oleh Rio. Ubay. Oh, saya suka dah tengok Ubay ni punya dengan tu. Sebab Ubay ni nampak ada bagus permainannya. Aung. Yitet. Pukulan itu dihadang Ubay. 6-11. Dan itu bola dalam. Sekarang ini 7 untuk Myanmar. Rio first ball. Agak ke belakang. Tan. Lepas. Apa tu? Ini peluang tengah kosong. Patut tengah kosong tu yang bagi. Masih dia tengah terbaring tu. Ada blocking pula. Kalau saya tadi masa Tan dah terbaring. Aung kepada Tan. Oh, tak ada jodoh bola tu. Mana lanjutnya ini Ubay. Rio. Itu yang sepatutnya belakang. 14 itu satu drop yang mudah. Ubay. Ini satu rembatan yang penuh kekejaman. Oh, itu yang saya masukkan. Second set win by Indonesia 59 2 minutes break. 15-9, 7-15. 0-0. Myanmar servis. Satu bola yang diambil oleh Rio. Antaran Anwar ni kepada Ubay. Oh, blocking. Masih ada lagi. Dia pula balon. Alamak. Bantu. Satu servis yang baik. Itu yang saya masukkan. Clearance saja mudah. Anwar 1. Anwar 2. Ubay merembat. Satu tapakan saja. Cukup. Dengan Ubay. Satu servis yang mencari Yitet. Antaran Yitet cukup rendah. Aung. Satu pukulan ini dapat dihadang. Tetapi Tan menghantar semula pada Yitet. Kali ini. Apa benda ni? Masih ada lagi. Anwar. Hantaran untuk Ubay. Backstroke. Oh. 4 Indonesia di depan. Rio menunggu di situ. Satu servis yang keluar pula daripada Rio. Lega Myanmar ketika ini yang ketinggalan 2. Naik Parde. Satu bola daripada Rio. Tinggi Anwar kepada Ubay. Saya rasa anda... Rio. Challenge servis oleh Myanmar. Bola diminta oleh Tan. Myanmar Rahna. Indonesia Chow. First ball Anwar. Hantaran itu tinggi. Ubay. Blocking. Tak mampu dikejar oleh Yitet untuk mengambil bola. Rio. Itu servis yang baik. Tan mengambil bola ini. Hantaran kepada Aung. Tackling Anwar malam. 7. Min tentu servisnya akan mencari Ubay. Tak percaya tengok. Kan? Saya tahu lah. Terlalu rendah Ubay. Peluang ini untuk Myanmar. Hantaran ini cukup sedap. Aung. Satu pukulan yang terus ke arah Rio. 4-8. Satu drop yang tak menjadi. Ini tanda-tanda awal. Ini tanda Tan. Mencari Yitet. Dan ini pukulan daripada Aung. Tinggi. Myanmar atuat tam kaim cau kope letih. Satu first ball yang baik pada Rio. Ubay. Kali ini Indonesia tampil dengan watak baru. Ubay. Satu servis Rio. Tinggi kali ini. Aung menunggu di situ. Blocking bocor. Satu servis yang baik. Tapakan Ubay. Lambungan Ubay kepada Rio. Satu servis diangkat oleh Yitet. Hantaran ini. Pukulan itu dihadang keluar sikit. Belum tutup lagi. Boleh pergi sekarang. Itu baik untuk Rio. Servis yang keluar. Bola keluar. Rio. Servis Myanmar. Satu servis yang padu. Myanmar servis.
Bintang tu mungkin akan mencari sekali lagi Ubay sebagaimana biasa. Itu yang saya bayangkan. Tapi hantaran Anwar kali ini cukup baik dan satu tapping dibaca lebih awal keluar. Bermaksud bola ini akan menjadi paras-paras jaring saja. Kurniawan dalam. Itulah yang kedudukannya mudah untuk Myanmar. Bintang tu pula membalas. Oh, 13 sama. Indonesia ada masalah. Itu satu drop. Oh, Kurniawan. Indonesia. Apa tu? Apa masalah tu? Ini adalah servis yang mengeluarkan api. Memerangkap Ubay di situ. Fiap. Tapi dapat diambil oleh Ubay. Hantaran Anwar untuk Ubay. Kandas pula. Aduh. Lihat pada kedudukan kaki kanan Kurniawan. Ini satu gamble servis. Ya, kan saya dah kata satu gamble servis pada Kurniawan. Untuk kedua pasukan, kita akan layan highlights dulu perlawanan set yang ketiga.